Pelbagai jenis hasil laut yang menarik ada jual dekat sini. Contohnya keropok leko, keropok kering, yang keping tu, dan juga ikan masin yang di mana memang segar-segar diambil dari kawasan tempatan. Dekat sini juga ada produk tempatan seperti kicap dan juga sos cili, yang di mana korang nak cari kalau dekat tempat lain selain pada utara memang tak jumpa. Kalau korang ada masa datang sini, aku suggestkan korang untuk datang ke sini lah, buat lawatan ke sini dan beli hasil-hasil laut yang agak segar. Aku rasa kalau sos gini macam ni kita tak jumpa kat tempat lain. Ini masa aku kerja dekat utara tu, kicap ni lah yang memang akan ada kat setiap meja dekat kedai. Macam-macam jenis keropok ikan ada kat sini. Cheese, lepas tu ada hot and spicy, tom yum pun ada, dan juga paprika. Aku dah bedal dua lah, cuma nak rasa keropok jenis paprika dan juga tom yum. Macam tom yum ni dah biasa lah dekat tempat lain, cuma yang paprika ni aku nak try. Best kan?